Okey, ini ringkasan tentang macam mana kita nak pastikan guru dan pelajar kita tak ketinggalan dalam dunia AI. Salah satu caranya ialah dengan menggabungkan sijil Gemini Certified Educator atau kita panggil GCE dengan platform Delima. GCE ini sijil kemahiran AI khas untuk guru dan Delima pula ialah portal pembelajaran rasmi untuk semua sekolah di Malaysia. Gabungan ini dilihat ada potensi besar untuk betul-betul transformasikan pendidikan negara. Jadi, apa 3 kelebihan utamanya? Pertama, ia mengubah cara kita mengajar dan belajar. Guru yang ada sijil GCE boleh guna AI untuk buat pelajaran jadi lebih interaktif. Maksudnya, pembelajaran tu jadi lebih personalised, di mana bahan ajar boleh disesuaikan ikut tahap setiap murid. Hasilnya, pelajar kita bukan setakat hafal, tapi dilatih untuk berfikir secara kritis dan selesaikan masalah. Kedua, ia tingkatkan daya saing sekolah kita. Inisiatif ni memang selari dengan agenda besar negara macam Malaysia Digital. Dan yang paling penting, kita dapat sediakan generasi muda dengan kemahiran yang relevan untuk kerja masa depan, yang sangat bergantung pada AI. Akhir sekali, pengurusan sekolah jadi lebih cekap. Cuba bayangkan, berapa banyak masa guru boleh jimat kalau kerja-kerja macam menanda kertas tu dibantu oleh AI. Jadi, mereka ada lebih masa untuk fokus pada pelajar dan pada masa yang sama dapat kurangkan penggunaan kertas. Senang cerita, gabungan DCE dan Delima ni bukan sekadar teknologi baru, tapi ia adalah pemangkin untuk wujudkan sistem pendidikan yang lebih pintar untuk masa depan kita.